boleh dikatakan bahawa UMNO yang berada di Putrajaya ini bersubahat, kalau kita guna istilah Datuk Seri Najib, bersubahat dalam menyorokkan ataupun menyembunyikan addendum ini. Mana mungkin, Syaril, mana mungkin ahli anggota Jemaah Menteri tak tahu wujudnya addendum ini. Ini menteri yang kena jawab. Kenapa Menteri UMNO bersubahat menyorokkan addendum ini? Ini Menteri Undang-Undang. Apa nama dia? Datuk Azalina Osman Said. Ya. Surat kepada AG, addendum kepada AG. No way AG tak akan maklumkan kepada the line minister, iaitu Menteri Undang-Undang. Tetapi seperti mana yang saya tahu sebagai seorang bekas menteri, of course the Attorney General has a relationship dengan, ataupun professional relationship yang akan memaklumkan kepada Menteri Undang-Undang apa yang sedang berlaku.